أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم يا إله العالمين أما بعد الحمد لله. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Haji, Tuan Bilal, ayahanda, puan-puan hajah, bonda-bonda yang dikasihi sidang hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa pada malam ini. Tuan-tuan, saya mohon kemaafan atas kelewatan pada malam ini. Tuan-tuan, minta maaf sangat-sangat. Ya, jadi insya-Allah taala kita sambung kuliah kita kupasan tentang kitab Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala. Semoga kita diberikan manfaat atas ilmu-ilmu beliau ilmu-ilmu Allah yang telah beliau sampaikan kepada kita fi dunia wal akhirah insyaallah. Tuan-tuan, malam ini kita pergi kepada hikmah yang berbunyi kata Syekh Ibn Athaillah qallama takunul waridatul ilahiyah illa baghtatan li'alla yad'iyaha al-'ubbad biwujudil isti'dad. Yang bermaksud jarang sekali, qallama, jarang sekali berlaku, jarang sekali terjadi kurniaan besar daripada Allah itu, anugerah Allah, gifted, hadiah daripada Allah atau waridat terjadi secara melainkan secara mendadak, tiba-tiba. Biasa kalau dapat anugerah Allah yang special ni, dia tak datang, dia tak dirancang. Tu biasa gitulah, jarang sekali lah berlaku. Biasanya berlaku datang tu tiba-tiba, di luar kawalan kita. Bukan kita yang kontrol, bukan kita yang plan pun, tak rancang pun. Tiba-tiba dapat. Tiba-tiba Allah bagilah sebenarnya benda tu, kan? Kenapa begitu? Dia kata apa? Li'alla yad'iyahal 'ubbad, supaya datang secara tiba-tiba tu ada sebab. Sebabnya ialah supaya tidak ada seorang pun yang boleh mendakwa, yang boleh mengaku, yang boleh buat statement, declare, mengaku bahawa dia mendapatkan anugerah itu kerana telah mengadakan persiapan untuk menerima kurniaan itu. Maknanya tak boleh siapa pun boleh mendakwa, sebab kita rancang, sebab saya dah buat ni, saya dah beramal begini, saya dah buat sekian-sekian, saya dah buat gini, maka dapatlah ni. Tak boleh. Okey, kita pergi pada syarahan dia. Apakah maksud anugerah Allah tu? Apakah maksud waridat ilahiyah? Anugerah Allah, apa maksud dia, tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tak alami? Saya yakin kita semua pernah alami. Alami apa? Satu suasana ketika, contohlah kita mengaji Quran, ke zikrullah ke, contoh kan, dalam kita beramal tu, biasa kita mengaji, berzikir, biasa. Sebutan contoh mengaji ataupun bertasbih, subhanallah, biasa kita memang buat hari-hari tasbih, subhanallah, walaupun tak banyak lah, subhanallah. Tapi ada ketika tu kita sebut subhanallah, contoh subhanallah, apa pun zikir lah, subhanallah ke, istighfar ke, alhamdulillah ke, kita sebut tu sambil begitu syahdu sangat, begitu kagum sangat, subhanallah, Allah, sampai meremang bulu roma, sampai mengalir air mata, mungkin boleh menangis macam budak-budak dibuatnya. Sebab terlampau, kata orang khusyuk lah, terlalu macam, kata orang zuk,
nikmat tersebut tu. Macam begitu takjub dengan kehebatan Allah Ta'ala. Pernah rasa tak begitu? Kan? Contoh tak lah, ataupun mengaji Quran ke, ataupun solat ke. Solat kita biasa solat. Tapi ada ketika tu bila solat tu sampai boleh nangis-nangis. Dia bukan datang selalu tau. Tu yang nama antara namanya waridatun ilahiyah, anugerah Allah. Kita dengan ceramah, contoh dengan kuliah, dengan khutbah biasa. Tapi ketika itu tak kenapa kita dengar macam sedap betul, dengan macam khusyuk, ya Allah, macam masuk dalam Allah Akbar, macam taubat insaf dengar ketika tu. Hari lain dengar benda yang sama, tapi mungkin dah habis ustaz. Agaknya lah, kan? Contoh kan. Ataupun ustaz yang ceramah tu, ustaz yang khutbah tu, yang penyampai tu, biasa dia bagi kuliah, ceramah, tapi ketika itu dia punya penyampaian tu macam dia rasa macam betul-betul sampai kepada audiens, berhati dia. Gitu. Biasa kita sujud rakaat, tapi sujud yang ketika itu macam sedap betul lah, macam dekat dengan Allah Ta'ala tu. Itu namanya anugerah Allah. Ya. Mengaji Quran biasa, mengaji, tapi kan ada sometimes ketika kita mengaji macam orang pun tak faham, tapi macam faham, seolah-olah faham. Apa ayat ni, Allah, sampai nangis-nangis. Itu dia datang spontan. Itu antara contoh-contoh maksud al-waridatun ilahiyah, anugerah Allah Ta'ala. Kan? Adapun perawat yang ruqyah yang biasa, dia buatkan air, bacakan doa jampi, Fatihah, baca biasa, bagi ni buat cuba amalkan ni, baca Yasin. Tapi ketika yang tertentulah yang berlaku tu, dibaca tu sama, baca tapi dia baca memang khusyuk, macam ada kontak tu dengan Allah Ta'ala, jadi macam makbul, mujarab betul lagi tu. Gitu. Itu namanya waridatul ilahiyah. Jadi datang tu spontan, bukan dengan usaha kita, bukan dengan planning kita. Tuan boleh faham tak ni maksud dia? Boleh faham tak? Kenapa jadi begitu? Kenapa jadi spontan begitu? Tadilah jawapan itu. Li'alla yadda'iyahal abad. Itu tujuan dia. Kenapa jadi begitu? Spontan, Allah bagi spontan. Kan? Ada orang pun dia beramal tapi tak syok-syok orang ni. Kan? Gitu. Padahal dia pun buat juga, ataupun buat pun lebih kurang, tak sebanyak orang ni. Tapi dia punya dapat anugerah Allah tu lain macam. Gitu. Doa yang sama tapi doa dia ni lain, makbul. Ini doa mungkin lagi panjang, kan? Gitu tu, gitu maksud dia. Jadi anugerah tu datang tiba-tiba secara ada bagian baghtatan. Maknanya spontan, ataupun tiba-tiba tanpa dirancang, supaya apa? Supaya nak mengelakkan Allah memang memberi kurniaan tu, ya, dan menafikanlah segala usaha ikhtiar manusia berkenaan. Pengalaman saya sedikit baru ni, peribadilah. Saya balik daripada ambil anak saya balik dari Yaman cuti tu dengan kawan dia Adam. Kan? Memanglah Adam ni balik sini, dia kat Yaman belajar tadi. Baru ni dalam lebih kurang 2 minggu lepas. Jadi Syah Adam ni, kawan anak saya ni, dia balik. Dia dah lama dekat Tarim, dekat Yaman. 2 tahun lebih. 2 tahun lah. Tak balik-balik. Tadi nenek dia baru ni beritahulah mak dia panggil lah Adam balik. Tak tahu aku ni panjang umur tak panjang umur. Kan nak jumpa rindu cucu. Neneknya gitu. Jadi Adam ni baliklah. Padahal kelas belum habis ni. Minta cuti balik sekarang ni. Baliklah. Saya ambil dia kat airport tu, anak saya ambil. Tahu. Ini subhanallah, kata memang subhanallah, benda yang pelik berlaku. Sampai kat rumah dia, saya hantar dari airport naik kereta, kita ni sampai depan rumah dia, dah tunggu dah. Nenek dia, mak dia, family dia, adik-beradik semua, dia geng-geng ni daripada Bari.
apa ni, Malbari lah. Dah berkumpul kat rumah ramai lah. Ada buat jamuan. Nak sambut cucu datang ni, anak balik ni, cuti. Tuan tu, saya turun kereta je, tiba-tiba hujan. Hujan lebat. Selebat-lebat je hujan. Allah Akbar, kata ni saya memang selebat-lebat hujan ketika tu. Padahal sebelum tu tak ada apa pun, cuma mendung sikit lah. Nak cerita macam satu sambutan. Allah Ta'ala turun hujan rahmat. Allahu Akbar. Hujan rahmat. Dia lebat tu, lebatnya memang lain macam lah lebatnya tu. Maknanya meraikan, itu anugerah Allah. Air anugerah Allah kan. Rezeki anugerah Allah, hujan rahmat. Kan? Kita Nabi ajar kita doa bila hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah, ya Allah jadikan limpahan air ni ya, apa ni, bermanfaat kan. Memang ketika itu lebat. Dengan tak ada angin, tak ada apa, tiba-tiba saya buka pintu keluar, jejak kaki, hujan lebat. Masya-Allah. Masuk rumah dia semua. Dipeluk nenek, peluk cucu dia semua. Allah, nangis. Jumpa cucu mana, subhanallah. Kan, mana nak cerita. Memanglah harapan nenek tu, ya, harapan mak adik keluarga dia nak jumpa dia. Jadi nak ceritakan anugerah Allah tadi dalam bab hujan tadi tu. Siapa yang rancang nak hujan tu? Kan? Bukan kami rancang turun hujan. Okey, kita buat gini sampai masih hujan ni. Tak. Dia terus teringat sirah Nabi ketika baby. Ingat tak? Yang Rasulullah ketika baby, ya, didokong oleh Ibu Suswan, Rasulullah, Abu Sa'diyah daripada Mekah bersama suami dia. Ketika itu di kawasan Taif tu, kawasan apa tu, kampung Bani Sa'adah tu, kering kontang. Dah lama tak hujan. Unta-unta pun kelaparan, kehausan. Ya. Kambing-kambing pun ketika itu memang lama tak makan. Ya. Makan apa yang ada lah. Memang kurus kering. Hujan pun dah lama tak hujan. Tiba-tiba datang Rasulullah sampai kat kampung Bani Sa'adah, hujan sambut. Lebat hujan. Allah, tu kata suami dia, kata bapa sesuai apa ni, Rasulullah kata, ya Halimah, ya Halimah, budak ni bawa rahmat ni. Allahu Akbar, hujan rahmat kan. Timbul bermulalah babak-babak barakah kat kampung tu. Unta, ya, yang tak pernah ada susu selama ni kering. Tapi kehausan, unta lah apa ni, anak susu tu. Cubalah ambil, ada cuba tengoklah abang dekat belakang kita, unta kita ada susu tak? Tengok betul, kembung susunya. Allah, perah air susu lah, minuman. Ya, barakah, menghijau, hujan lebat, kampung jadi hujan, jadi apa ni, maknanya subuh kan. Dah kambing-kambing, tapi yang pelik bin ajaib, kambing-kambing orang lain pergi juga, dibawa juga pergi gembala. Pergi kurus, balik kurus. Tapi kambing-kambing Al-Fatih Sa'diyah ni pagi kurus, balik gemuk, kenyang. Makan apa dah, gemuk. Semua gemuk. Macam makan. Subhanallah. Kedai yang bau Rasulullah tu, ya, sampai daripada Mekah sampai ke Taif, kan, rupanya dekat Taif. Naik gunung rupanya, bukannya jalan landai ni. Kampung Bani Sa'adah tu dekat area Taif. Yang pernah pergi umrah tahu, pernah pergi ziarah Taif naik bas, naik bukit, naik gunung tu. Bayangkan, ya Allahu Akbar. Kan? Lambat, tiba-tiba bila Rasulullah naik atas keldai tu, dia baby lagi. Tiba-tiba barakah, keldai jadi kuda lomba. Laju. Masya Allah. Ini namanya barakah. Yang sedang hadirin sekalian, itu siapa yang rancang tu? Allah Ta'ala yang anugerahkan. Begitulah, itu namanya anugerah Allah Ta'ala, anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kebiasaan kurniaan Allah Ta'ala datang dengan tiba-tiba, tanpa disangka-sangka. Kenapa? Kerana ia adalah daripada Allah. Ya? Dan kadang-kala ia didatangkan dengan sebab doa ataupun usaha. Ya, bukan tak boleh usaha, perlu doa. Kan? Tapi maknanya jarang-jarang berlaku lah anugerah dengan sebab usaha. Jarang-jarang. Sebab ramai, majoritinya dah usaha nak dapat begitu,
tapi tak dapat. Ramai gitu. Yang tak usaha ataupun yang usaha lebih kurang dapat. Gitu. Kan? Kenapa? Sebab tadi jawapan sebab apa? Allah nak ajar kita supaya tak ada seorang pun hamba-hamba Allah yang kuat ibadah boleh berdakwah. Kawan ni biasalah malam tahajud. Kan istiqamah. Kita kan ahli masjid. Kan? Kawan ustaz kan. Doa masih makbul. Contoh kan. Tak boleh nak dakwa gitu. Kau buat je. Kau zikir. Kan? 1000 kali, 10,000 kali. Confirm dapat. Tak ada istilah begitu. Tak boleh nak dakwa gitu. Confirm. Tak ada. Tak ada. Nak zikir silakan. 10,000 kali, 20,000 kali, 1,000,000 kali silakan. Tapi nak kata confirm dapat anugerah tu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bukan macam itu. Dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Ikan cantik. Maknanya bila anugerah Allah Ta'ala tu dapat bukan kerana usaha dan ibadah yang dibuat, dipulun ibadah tu. Jadi baru tu pure, asli. Ada berbeza dengan anugerah syaitan. Anugerah iblis lain. Kan? Dia kena usaha betul-betul cara ikut patah larang je, gini-gini. Contoh, apa dulu drama apa? Drama orang hitam. Dulu kan? Apa? Contoh kan? Apa nak buat? Nak jadi orang hitam, boleh apa ni? Boleh jadi apa ni? Orang hitam kan? Ada kuasa kan? Ada tenaga kuasa, boleh merompak sini, merompak sini. Maknanya dapat macam itu. Tapi jalannya kena buat maksiat. Ajaran syaitan kena buat. Buat ini dapat. Dapat lah. Perjanjian tu. Sign agreement. Dapat kan. Gitu. Beza dengan anugerah Allah Ta'ala. Gitu. Tapi adakah kita tak payah ibadah? No. Ibadah kena buat kan. Tapi maksudnya apa maksudnya? Supaya kita menjadi suci, hati kita bersih. Kita bukan target ibadah kita ni nak dapat anugerah begitu. Kan. Kita ibadah sebab dah tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan Allah sebut tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Itu kita ibadah lah. Maknanya salah kalau kita beribadah zikir khusyuk supaya nak akan keramat, nak akan karamah kan, nak akan itu, nak akan ini. Tak boleh lah kan. Itu bukan salah. Niat dah lari dah. Tak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi anugerah Allah ni ada dua lah. Dua cara datang. Pertama meminta. Doa silakan. Kita boleh meminta. Tentang minta ni, maksudnya meminta ni doa kan. Meminta bahasa Melayu, minta tolong. Bahasa Arabnya doa. Doa permohonan, mohon. Bahasa Melayu minta tolong. Itu je. Ataupun diberi, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Maknanya bila dianugerah ni special lah. Sama ada diminta atau tak diminta pun dapat. Gitu. Allahu Akbar. Jadi al-waridatun ilahiyah merupakan segala hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, permata dan kemuliaan dikurniakan terhadap hamba-hambanya. Supaya apa? Supaya dinisbahkan kepada Allah Taala sahaja. Jadi bila dapat anugerah ilahiyah tu, anugerah Allah tu, orang yang dapat tu dia takkan riak lah. Dia takkan takabur. Dia takkan marah apa kalau orang tak tahu tak apa. Dia takkan marah apa kalau orang tak puji dia. Tapi kalau anugerah apa ni? Sebaliknya, turuqus syaitaniyah, jalan-jalan syaitan. Dia dapat kelebihan tu dengan sebab usaha dia, ikhtiar dia. Kan? Boleh buat black magic, boleh buat jadi sihir menjadi. Jadi tok bomoh menjadi. Kan? Dengan sebab dia dah beramal, jadi dapat. Bila orang macam ni dapat, orang tak puji dia marah. Aku yang berubat dia sembuh, dia boleh sembuh, dia tak bagi RM5 salamku. Tak faham ke? Bagi lolo lebih sikit. Dia dah contoh dia akan marah. Kan? Ataupun tak puji pun kan. Gitu. Dia akan marah. Sebab dia salah jalan je lain. Kau faham? Jalan lain. Sebab dia dapat anugerah tu, memang dia target nak dapat macam itu. Nak jadi bomoh contohnya lah, senang untuk contoh mudah faham. Akhirnya dia usaha cara jalan syaitan contohnya.
Entah puja kubur ke, entah bagi bertapa kat gunung mana, gua mana ke agaknya kan. Agaknya lah ya, wallahualam. Kan? Jadi akhirnya dapat, bila dapat tu jadi jalan tak betul lah. Beza dengan orang yang dapat anugerah Allah, dia bukan nak dipuji, bahkan tak suka pun dipuji. Bahkan dia tak suka, tak minat pun dipuji. Sebab bukan dia punya. Bukan dia punya usaha. Allah Ta'ala yang bagi dia. Gitu lah. Gitu. Allah Ta'ala yang bagi anugerah tu. Jadi berkata Syekh Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jalani, ditanya tentang sifat al-waridatul ilahiyah dengan atruqus syaitaniyah. Kata pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani pernah ditanya, apa bezanya Tuan Syekh? Apakah beza antara waridatul ilahiyah, anugerah-anugerah Allah yang para ulama dapat, para nabi, para solihin, para rasul dapat tu, para wali Allah dapat anugerah Allah Ta'ala. Apakah beza dengan tadi tu, orang-orang yang dapat melalui jalan-jalan syaitan, jalan yang bukan Islami, jalan yang bukan syariah, bercanggah dengan bercanggah dengan Islam. Apa beza dia? Apa kata dia? Dia jawab, al-waridul ilahi la ya'ti bistida'a wa la yadhhabu bisabab wa la ya'ti ala namtin wahid wa la fi waqtin wahid wa tariqu syaitani bi khilafi dhalika ghaliban. Rahsia, dijawab rahsia-rahsia makrifah ataupun anugerah Allah tu yang special Allah bagi tu pada hamba-hamba yang terpilih tu tidak datang dengan dipinta dan tidak hilang dengan sesuatu sebab. Ia juga tidak dengan jalan yang sama dan tidak pada satu masa. Sedangkan jalan syaitan kebiasaannya tidak sedemikian itu. Tu gitu. Jadi bezalah, beza dengan jalan kalau begitu. Betul, ada soalan? Boleh faham ke maksud tajuk ni, hikmah ni? Jadi kita beramal ibadah ni bukan tujuan nak dapat bukan tujuan utama lah untuk dapat maksudnya kelebihan-kelebihan tadi tu. Bukan salah, tapi kalau niat begitu kurang ikhlas lah. Kan? Jadi kita buat ibadah ni semata-mata kita buat ibadah sebab tugas kita. Walaupun Nabi dah jamin, kan? Ada hadis yang sahih nak hadis kursi ada mengatakan apa tu? Tidak ada mana-mana hamba-ku hadis ada kursi. Yang bermaksud Allah berfirman, tidak ada mana-mana hamba-ku yang beramal ibadah yang dekatkan diri dengan aku, dekat dengan amal-amal fardu dan amal-amal sunat, nawafil, nafilah, dengan tahajudnya, dengan ngajinya, dengan wiridnya, dengan zikirnya, dan dengan sedekahnya, apa juga amal soleh, dengan niat dekat diri kepada aku, disuruh buat hari-hari, buat tahun-tahun mungkin dibuat, melainkan akan sampai satu masa pendengarannya adalah pendengaranku. Dan percakapannya adalah percakapanku. Gerakan tangannya, lempangnya, tumbuknya, sentuhan tangannya adalah sentuhanku. Yang ada diskusi ni sahih. Apa maksudnya? Itu kena kena faham maksudnya. Maksudnya apa? Pendengaran Allah sendiri mengatakan, pendengaran hamba-Ku yang begitu, yang terpilih itu adalah pendengaranku. Maknanya jangan main-main, orang macam ni jangan main-main. Dia dengar bukan macam kita dengar. Ni orang lain macam sikit. Itu yang Allah namanya ilmu firasat. Kan? Ini firasat. Dia pandang bukan pandang macam kita pandang. Yang kita pandang putih, cantik, kaya, kan? Wah, datang naik velfire lah. Wah, contoh ni, contoh agaknya yang depan tu, bukan depan tu lah, orang lain contoh. Kan? Ni contoh orang nak masuk Minang, anak kita datang kan. Dengan velfire, BMW, Mercedes, Benz datang masuk Minang. Wah, kaya. Kan? Kita sebagai orang tu siapa nampak, wah, maknanya tu nampak zahirnya lah. Tapi ada satu orang tua, ayah bakal pengantin ni, amalannya mungkin anugerah Allah, ilmu firasat dia dapat. Kau naik beca ke, naik motor Honda Cup ke, itu bukan bukan penilaian aku. Dia pandang budak tu je, dia dah tahu dah macam mana budak ni. Itu namanya ilmu firasat.
ilmu firasat. Ada, jangan nafikan. Ada. Itu yang Nabi kata. Ya, bermaksud antara ilmu Allah yang Allah mula-mula tarik daripada dunia ni apa? Antaranya yang awal-awal Allah tarik. Pertama ilmu faraid. Tentang apa ni pembahagian pusaka kan? Faraid. Allah tarik. Tak ramai yang mahir ilmu tu. Yang kedua, antaranya adalah ilmu firasat. Firasat ni sebab tu hari ni ramai yang kena scam agaknya. Betul. Sebab Allah dah tarik dah ilmu tu. Dah tak ramai yang tahu ilmu firasat tu. Jangan nafikan. Kita pun tak faham kenapa ada pihak-pihak, mungkin namanya ustaz, maaf cakap lah, mungkin namanya doktor, namanya profesor mungkin, ustaz, ada jawatan tinggi, masyhur, dia menafikan benda ni. Dia kata mana ada orang boleh baca boleh nampak gaib. Bukan menampak gaib, ini anugerah Allah Ta'ala. Ilmu firasat, boleh baca rasa hati. Ingat tak kisah ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah tu, hijrah daripada Mekah ke Madinah, ingat tak kisah tu? Kan disambut oleh para sahabat semua, sambut. Muhajirin Ansar sambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Sambut. Antara yang sambut tu, antara yang tunggu tu namanya seorang Yahudi. Nabi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni Yahudi asalnya. Sahabat Nabi. Yahudi. Asalnya dia belum Islam. Dia tak Islam. Tapi dia nak tengok dulu. Dia tahu Nabi akan datang. Namanya Ahmad, namanya Muhammad akan datang ke Madinah. Dia tunggu. Jauh tengok je. Kan dia kata, first time aku pandang wajah orang ni, nama Muhammad yang datang ni, wallahi demi Allah, aku nampak muka dia bukan wajah seorang penipu. Aku pandang wajah Muhammad tu masa atas unta tu, ini bukan wajah penipu ni. Ini wajah, Masya Allah, memang nur cahaya. Dan aku dengar perkataan pertama dia sebut, hadis yang masyhur tu kan, Nabi sebut apa? Atas unta ni, Nabi sebut, Ya ayuhan nas, abshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Dan bangunlah waktu dan berilah makan, wa at'imut ta'am, berilah jamuan makan. Jamulah orang makan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan solatlah waktu malam ketika orang sedang tidur. Kamu akan masuk ke syurga Allah bisalam. Masya-Allah. Dan nama perawi hadis tu adalah Abdullah bin Salam. Subhanallah. Ini antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dia memang sedang mencari, sedang buat survey macam mana rupa orang namanya Muhammad ni. Nama dia Abdullah bin Salam. Dia belum Islam. Dia dengar hadis Nabi sebut, first time dia dengar, first time tengok muka Nabi, muka memang muka ceria, muka nur, muka orang baik. Dan dia dengar perkataan yang Nabi sebut tu, sama dengan nama bapak dia, Salam. Ya ayuhan nas, abshus salam. Nama bapak dia, Salam. Abshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bis salam. Atau kama qala. Masya-Allah, tuan-tuan, ni antara mukjizat. Saya seram juga ni, tuan-tuan, ibu-ibu nampak muka saya ni muka apa? Kan? Mungkin tu kasyaf kalau bagi seram ni, mungkin nampak muka ustaz dia. Kan Allah. Kan tak tahu, bukan zahir, nampak muka yang batin tu bimbang tu kan. Kadang kita dia berdepan dengan orang-orang alim tu segan gitu kan. Ada habis berhabat Allah, malu dengan tuduh Allah. Sebab Allah alam tak tahu apa yang dia nampak kan. Dan tak mustahil. Tapi orang macam ini yang Allah beri kemudahan pula tuan-tuan. Allah beri anugerah tak boleh nampak mungkin. Itu semua anugerah Allah. Nampak keaiban seseorang di depan dia tu, apa yang dia buat, apa perangai dia, apa tabiat dia.
Sifat dia ni pula yang nampak gini, dia tak buka aib orang tu pula. Itu kelebihan. Patutlah dia dapat. Sebab dia jenis bukan buka aib, tak buka pekor. Walaupun dia tahu perangai orang tu. Mungkin yang datang depan dia tu seorang kaki botol. Contoh kaki botol. Mungkin. Jadi dia nampak tu agaknya lah. Botol terbang kat kepala orang tu. Botol. Nampak dia seorang. Botol terbang. Dia kaki botol. Tapi langsung masa berbual, langsung dia tak tegur pasal botol tu. Tak sebut pasal botol tu. Ni baiknya orang macam ni. Sebab dia tak nak buka aib orang tu. Jadi dia nasihat berbual, orang tu pun dengar pun sedap, dia terima, boleh terima dia, tak aibkan dia. Nasihat. Akhirnya tinggal botol. Tinggal tabiat buruk dia, boleh bertaubat nasuha orang je. Jadi orang baik. Tuan, apa yang saya sebut ni adalah saya cuba sampaikan apa yang saya dengar daripada salah seorang guru saya lah. Ada cerita benda tu. Daripada dia kata saya pergi rumah si Polan tu, daripada sebesar-besar botol sampai sekecil-kecil botol ada. Botol arak. Dulu. Dia makan kaki minum dulu. Bila dia jadi member, dia pergilah ziarah. Dia orang tua ni orang-orang beramal, orang baik. Dia jemput datang lah. Tapi nak ceritakan hubungan tu baik, dia berawal, dia tak langsung tak tegur pun. Tak apa lagi menghina, apa lagi marah. Tak. Tuan-tuan, akhirnya orang tu jadi, Masya Allah, sebaik-baik manusia tuan. Masya Allah, bertaubat, tinggal semua. Tabiat-tabiat buruk dia berubah tuan-tuan. Masya Allah, kehidupan jadi bertaubat, nasuha. Meninggal dekat Madinah tuan. Dekat perkuburan Baqi'. Kubur dia. Allahu Akbar tuan. Kubur Baqi' tu. Kalau kita dapat peluang tuan, kita kena doa tu. Kena masuk dalam doa-doa kita sebenarnya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu ada peluang berdoa, doalah supaya boleh Allah Ta'ala izinkan meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Ada doa tu, ada hadis tu gitu. Special ni Baqi' tu. Tuan begitulah. Sudah hadirin sekalian, saya nak sentuh sikit ni sedikit perkara tentang hukum membakar gaharu. Gaharu ni kayu gaharu. Dalam bahasa Arab panggil bukhur. Kan? Kayu gaharu kan. Yang kalau kita bagi kemenyan ni pula ada kemenyan Arab ni, ada kemenyan ni getah-getah pokok tu. Ada nama dia apa dalam bahasa Arab? Allah. Dia getah pokok sebenarnya, jadi wangi. Lupa nama dia. Dia dibakar pun wangi. Boleh. Gaharu daripada pokok. Yang paling mahal daripada Cambodia, pokok tu. Kan? Dari Malaysia pun ada. Daripada Cambodia pun ada. Dulu kawan saya arwah tu, haji tu, rezeki dia lah, Masya Allah. Dia dapat tuan-tuan, subhanallah, dia upah dah, dia cari usaha. Alhamdulillah, Allah izinkan. Jumpa orang asli, jumpa pokok gaharu. Balak dekat Sarawak ke Sabah itulah. Kayu balak besar, kayu gaharu, rezeki dia lah dapat tu. Dan dia upah dia modal lah. Dia terbang, jual penuh. Katanya dah cerita dalam 20 juta tu. Dapat dia jual. Mahal kayu gaharu tu. Jual dekat dekat Mekah lah, dekat Arab lah, Saudi memang cari tu, Arab lah kayu tu. Masya Allah Tuan-tuan jadi hukum dia. Jadi kayu gaharu dibakar tu, kayu tu adalah termasuk dalam wangian wangian yang digunakan sejak zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam untuk mengharamkan rumah, masjid, surau pakaian kita dan majlis baca tu. Dan tidak ada pun syariat yang melarang untuk bakar gaharu ni, tak ada pun. Dia beza dengan kemenyan bomoh tu. Itu lain. Itu memang nak asapkan keris, nak asapkan amalan tu, nak panggil jin makan, itu lain. Ini gaharu ni di kalangan Habib memang bakar tu, habaib. Dekat Mekah mana kalau tuan pernah jumpa? Pernah jumpa tak dekat Mekah? Biasanya Jumaat, malam Jumaat. Arab ni dia pikul satu dapur, bukan dapur, bekas arang bara tu besar. Itu gaharu mahal tu. Dia untuk wangikan
Masjidil Haram, tentang begitulah. Jadi apa hukum ni? Dia bukanlah bukanlah haram, tidak, ya. Dia apa dalil dia? Pertama, Nabi kita Muhammad SAW sukakan wangian, suka berwangi-wangian, kan. Baginda pernah bersabda yang bermaksud dijadikan aku cinta kepada dunia dengan wanita, isteri, dan cinta kepada wangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam solat. Ini hadis sahih, riwayat Imam An-Nasa'i. Maksud ini dibenarkanlah wangian tu, kan. Bakar gaharu antaranya lah, ataupun sekarang banyak cara lah, spray berbau gaharu sebagainya, banyak baru, bukan mesti gaharu, yang penting wangi, berwangi-wangian, ampar, ataupun boleh, insya-Allah, adalah sunnah. Yang kedua, gaharu digunakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat lah, para ulama, para sahabat memang gunakan gaharu ni, dan ulama bersepakat mengatakan hukumnya harus, ulama dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, semua menganggap membakar gaharu adalah dibenarkan, selagi tidak membawa kepada bahaya atau pembaziran. Kadang-kadang ada jenis gaharu yang mahal, berpuluh-puluh ribu kadang, gaharu mahal punya, tu orang kaya lain lah, tapi kita janganlah membazir itu, kan. Maknanya ala kadar lah untuk mengharumkan rumah dan masjid sebagai surau sebagainya, boleh, kan. Tapi dengan syarat, jangan pula niatnya terpesong. Maknanya bila bakar gaharu ni, nanti jin lari, halau jin, syaitan, ataupun buang sial. Bukan, kan. Sebab benda tu, itu adalah syirik. Kalau gitu adalah syirik. Dia tak ada kuasa, kan. Bukan. Itu adalah ikhtiar, ya. Lagipun benda-benda yang makhluk-makhluk halus, yang berkenaan tu, mereka tak suka bau yang wangi. Tak suka dia. Dia suka busuk-busuk. Suka orang tak mandi. Suka tak gosok gigi. Suka busuk-busuk, kan. Kalau yang wangi tak suka dia. Kan. Jadi walaupun begitu, sidang hadirin sekalian, bakar gaharu dalam masjid boleh tak? Harus. Bukanlah wajib, tak wajib, bukanlah wajib, harus, kan. Kalau kita dengan niat nak dapatkan pahala sunnah yang Nabi buat, yang para sahabat buat, silakanlah. Tapi dengan syarat, selagi tidak mengganggu jemaah atau memudaratkan. Maklum kita ni semua muka-muka Jawa, Bugis, Banjar agaknya lah, kan. Tak ada muka-muka Syarifah sini, ada. Muka Syarifah, Syed Said tak ada ni. Agaknya lah. Oleh kerana itu mungkin, kita orang Melayu ni mungkin tak biasa, kan, dengan bau-bau itu. Jadi kita kena raikan semua pihak lah, kan. Kalau nak cuba cari bau-bau yang ringan-ringan, yang agak lembut, boleh survey. Yang orang suka yang lembut, gitu. Dia boleh pilih bang. Ini tidak mengganggu jemaah, kan. Ibu suka bau gaharu? Tak suka? Allah, ya. Jadi hukumnya harus. Yang tujuan asal ni untuk harumkan rumah, masjid dan sebagainya, dan tenangkan suasana, kan. Beradab dan tidak membazir, kan. Dan tak boleh lah kalau ada kepercayaan bahawa dia boleh ada kuasa gaib. Dan tak boleh kalau mengganggu orang lain, kan. Tak boleh lah, agak-agak je, kan. Dia bersedap je, kan, begitu. Wallahu a'lam bishawab, kan. Ataupun nak elakkan daripada gaharu tu, boleh spray minyak wangi, sebanyak jual. Ada yang wangiannya sini, spray banyak untuk harumkan suasana, boleh. Untuk di Raudhah tu, Madinah, di Masjid Nabawi pun kan memang Arab sapu tu, spray bauan. Rupanya lain tempat, lain bauan dia. Di Raudhah lain baunya. Di Hijri Ismail lain. Di Makam Ibrahim lain rupanya. Di Hajar Aswad lain motornya. Rupanya lain-lain, tak sama. Cuba pergi Arab itu. Kedai Arab yang motor saya pernah beli tu, mahal. Ada 200 lebih, 300 mahal saya beli tu. Ini kata dia, ni motor dekat Haji Ismail. Oh, bau lain. Ini Hajar Aswad, lain. Ini Makam Ibrahim, lain. Begitu. Ada azan. Beri ruang untuk azan, insyaAllah. Namun sikit, selepas azan, insyaAllah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sidang jemaah sekalian, sedikit lagi ni, kata Syekh Zaruk,
rahimahullah ketika beliau mensyarahkan, menghuraikan tentang maksud statement ataupun ayat dalam hikmah tadi ni, Syekh bin Athaillah dah sebut kenapa Allah berikan anugerah tu jarang-jarang sekali Allah beri anugerah melainkan secara spontan datang, bukan dirancang ya. Yang tak dirancang, yang tak di-plan pun datang. Kenapa? Untuk tadi tu, untuk mengelakkan ada hamba-hamba Allah yang kuat ibadah, rajin ibadah, istiqamah ibadah, dah bertahun-tahun ibadah, berpuluh-puluh tahun ibadah, boleh mendakwa. Aku dapat ni sebab aku gini. Ni sebab tak boleh. Bahkan salah pun nak dakwa macam itu, mana boleh. Dah jadi apa kan? Dah jadi riak pula. Mana boleh. Kalau nak cakap boleh beralas sikit lah. Macam mana beralas? Mungkin yang kita dapat ni mungkin ni doa-doa kita. Alhamdulillah, ya Allah. Mungkin doa-doa atuk kita, mak kita, ayah kita ni. Alhamdulillah. Ada sikit beralas sikit lah. Kan? Dia tak boleh jadi macam tadi tu lah. Jalan syaitan. Orang yang ikut jalan syaitan. Dia, aku yang hebat. Aku bomoh paling handal. Tak, itu lain. Itu memang, itu lain dia lain. Ini lain anugerah Allah Ta'ala. Dia tak boleh gitu. Dia bukan macam gitu. Dia bukan nakkan riak, takabur, aku hebat, tak. Bahkan kalau boleh dia nak tutup, nak sembunyi, dia nak berahsia kalau boleh. Kan? Okay, kenapakah begitu? Tadi untuk elakkan orang boleh mendakwa begitu. Dan kata Syekh Zarruq rahimahullah, supaya selain itu supaya terpelihara daripada 3 perkara. Pertama, ini sebab apa? Kenapa ada 3 bentuk anugerah berlaku begitu? 3 bentuk. Pertama, kenapa? Kerana kurniaan Allah tu, anugerah Allah tu yang maha perkasa, justru tak sesuai dah daripada yang mulia kecuali yang mulia. Tuan, hamba Allah ni mana lagi mulia? Hamba Allah, manusia ataupun Allah? Mestilah Allah. Allah Tuhan kita yang paling mulia. Manusia ni dengan banyak kerenahnya, banyak dosanya, banyak kekurangannya, beramal banyak macam mana pun, sampai lekuk-lekuk dahi hitam macam mana pun, agaknya lah mungkin ada yang riak sikit, mungkin tak sempurna, mungkin ada je kekurangan. Kita dah lah bukan Nabi, kita bukan Rasul, bukan Wali mungkin. Ya, jadi ada kekurangan. Jadi takkanlah datang anugerah tu daripada kita punya usaha. Yang hina ni tak mungkin. Dia tak jadi. Dia datang daripada yang maha mulia, iaitu Allah Azza wa Jalla. Bukan usaha manusia kita ni yang hina dina ni, bukan. Walaupun rajin ibadah macam mana, tapi bukan daripada kau. Aku yang bagi. Ambil. Maka terbatallah segala dakwaan. Tak boleh nak dakwa dah. Mungkin ketika tak beramal pendapat. Dan kebanyakan ni pula begitu kadang. Yang dapat anugerah, dapat something special ni kadang-kadang bukan ustaz pun. Mungkin kan? Mungkin, tapi maknanya doa ni makbul. Macam mana cakap ini biasa kita nampak nak cerita. Bagi saya kalau boleh buat rawatan ruqyah tu maksudnya orang biasa lah. Anugerah Allah special lah. Saya dulu pernah bawa arwah abang tu, saya pergi berubat dekat Selangor dulu. Dia sakit jantung, pernah lah ajak abang pergi berubat. Nama dia Haji Sabirin orang tu. Sultan Selangor pun yang lama, Sultan lama tu berubat dengan dia. Rumah kampung je dekat Sekincan. Dia pergilah. Dia ubat dia saya pakai duit shilling. Ubat sapu dah depan sakit lah dia dalam tu. Sapu pakai dia letak baca tak duit shilling, pap melekat. Biar je. Melekat lah, kalau banyak-banyak lah letak. Dah. Dah balik lah. Nanti jangan cabut tau, biar sendiri kalau jatuh, biarkan je. Tadi dah balik rumah, balik ke Johor, naik bas, turun bas, semua. Melekat lagi, beberapa hari melekat lagi. Dah mandi, dah tak jatuh shilling, melekat. Itu cara dia lah. Mana nak cerita Allah Ta'ala bagi pada dia, Sultan Selangor bagi buat rumah dia. Saya pergi rumah tu. Waktu tu ada lagi banyak, tak telah lagi. Nama dia Haji Sabirin. Rumah dia jamuan Allah, rezeki yang Allah Ta'ala. Dia tak boleh kenakan bayaran. Tak ada kenakan bayaran apa-apa. Dia orang tua lah, ramai-ramai Haji Sabirin. Ya.
Tapi rezeki dia insya-Allah. Datang berapa ramai pun makanlah apa yang ada. Ada siap makan sekali. Air semua ada, jamu sirap lah apa, teruk dah siap balang, awak makan. Makan lah. Nasi lemak lah, kita makan je lah. Percuma, free je. Kita tamu dia, sambil ubat tu. Bayaran ikut kalau ada kotak tu, masuklah mana-mana, masuklah. Masuk dalam kotak tu, berapa dah ikhlas. Gitu. Ada jug, cara ubat saya nampak ingat lagi. Cara dia ubat, ada air tu, jug dia, ada batu tu, tak tahu batu apa lah. Tu cara dia lah kan. Jadi dia tuang air, dia baca doa, okay, dah ni, macam botol ni bawa balik. Minumlah, minum, mandi, siapa gitu. Dia cara tak adalah bercanggah dengan Islam kan. Dia nak ceritakan anugerah Allah tu. Untuk orang begitu special, bukan ustaz pun, bukan pergi Azhar ke Jordan ke apa ke. Itu nak cerita tu. Yang saya pergi Jordan ni tak dapat begitu pun, tak tahu apa ilmu tu. Kat mana nak belajar macam itu. Tak boleh. Boleh pakai gam lah. Ni gam melekat kan. Yang terkopik luka pula pada orang tua tu kan. Ni tak pakai gam pun lekat. Baik, alhamdulillah lah. Itu tu nak cerita. Itulah maknanya anugerah Allah Ta'ala bukan daripada usaha kita. Bukan daripada usaha hamba-hamba. Yang dia adalah anugerah Allah Ta'ala. Yang special gitu. Wallahualam. Jadi mudah-mudahan. Sebab apa? Yang pertama, yang datang tu anugerah tu adalah suci, mulia. Mestilah yang bagi tu yang mulia. Yang kedua, supaya kurniaan Allah tu tidak membatalkan kerahsiaan ataupun anugerah yang special, rahsia Allah Ta'ala tu tak batal pun. Walaupun orang tu mungkin manusia kan ada salah silap, dia tetap apa ni, dia ada kelebihan berterusan. Bila dah pilih dia dapat terus. Gitu. Kan begitu. Walaupun ada berlaku mungkin kesilapan dia, tapi tetap ada Allah pilih dia, dapat lagi itulah. Yang ketiga, sebab untuk membesarkan kurniaan Allah Ta'ala, untuk mengagungkan anugerah Allah tu, nikmat itu, dan akhirnya akan dapatlah akhirnya syukur. Sebab apa? Kalau katakan bila beramal dapat special, bila beramal dapat special. Jadi maknanya dengan usaha dah jadi lain. Jadi mungkin kurang syukurnya. Mungkin jadi riak pula, takabur pula mungkin. Jadi begitu. Itu tuan. Okey, yang terakhir yang tutup dengan kata-kata Nabi Ibrahim AS ketika ditanya oleh kaum dia, mengapakah wahai Nabi Ibrahim, mengapakah Allah Ta'ala menjadikan kamu Khalilullah? Pernah ditanya begitu oleh kaum dia. Nabi Ibrahim AS kan dapat gelaran Khalilullah. Khalilullah ni teman, kawan Allah Ta'ala. Gelaran Nabi Ibrahim AS. Allahu Akbar. Kenapa dapat gelaran tu? Dia jawab kerana 3 sebab. Pertama, tiada aku disuruh memilih 2 perkara kecuali aku pilih untuk Allah Subhanahu Wa Taala dari yang lainnya. Dari 2 perkara, 2 isu, ni ke ni. Aku pilih dalam kepala aku apa yang untuk Allah Taala. Yang ni aku pilih ni. Mungkin datang 2. Kita tak mungkin. Nafsu kita nak ini. Padahal Allah nak ini. Nafsu nak ini. Mungkin pilih yang ini agaknya. Kan? Allah Ta'ala suruh kita baca Quran. Agaknya contoh mudah faham. Baca Quran. Mentalaah Quran. Tapi nafsu kita suruh mentalaah benda lah ni. Ni. Apa ni? Handphone, TikTok kan? Macam mana? Pilih antara 2. Wahai Zurrahim. Wahai Zurrahim. Ni Al-Quran. Ini TikTok ada. Facebook ada. WhatsApp ada. Mana? Pilih mana suka. Zurrahim yang lemah ni mungkin pilih yang ini agaknya. Astagfirullahaladzim kan. Yang Quran, tengok je lah. Bye-bye. Astagfirullahaladzim. Itulah kita. Tapi Nabi Ibrahim dipilih yang Allah, yang untuk Allah dan Rasul. Walaupun mata ngantuk, walaupun aku ni dah nak tidur, tapi Allah kata, kau belum solat dulu. Solat dulu. Gitu contoh gitulah. Pertama, yang kedua, kata Nabi Ibrahim, yang kedua, aku tidak pernah risau terhadap rezekiku yang dijamin oleh Allah Ta'ala. Tak pernah risau. Confirm, yakin, tetap ada rezeki. Allah dah jamin dah. Kan? Yang ketiga, aku tidak pernah makan sama ada waktu siang atau malam kecuali bersama tetamu. Allahu Akbar. Tak ada makan seorang-seorang. Nanti habis. Tak ada. Dia makan sama-sama, tetamu sama-sama. Walaupun sikit-sikit. Gitulah.
sifat Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah sekalian, kita tangguh dengan doa, mudah-mudahan kita semua insya-Allah taala dianugerahkan Allah taala insya-Allah kan. Mudah-mudahan dianugerahkan dengan anugerah Allah. Kita bagilah, kita minta apa yang ada. Kan ada doa yang special yang Nabi ada ajak, kalau kamu dah susah dan rezeki susah, dah hajat susah, doa gini, baca. Ikut saya baca doa ni yang Nabi ajar. Rabbi inni lima anzalta ilayya faqir. Itu doa rezeki tu special tu. Rabbi inni lima anzalta ilayya faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya al-faqir. Apa maksud dia? Ya Allah, sesungguhnya aku apa-apa jugalah yang anugerah yang kau berikan, yang kau turunkan ya Allah, aku amat mengharapkan, aku fakir miskin, mengharapkan anugerahmu ya Allah. Itu doa tu kan special kan, kita sama-sama dapat menjadi hamba Allah yang bertakwa dan beramal soleh insyaallah taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta ya Allah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana وزدنا العلم وارزقنا فهما يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.